sebentar bagiku, buangkan komentar dalam pendapat aku lagi kau. Oke guys, ini adalah ruangan kedua family area yang dimanfaatkan menjadi loteng mini office berkeluasan 57 kaki persegi. Nama pun mini office, mestilah kaki perseginya pun kecil. Korang boleh nampak ruangan tangga. Kenapa tangga ini curam? Kebiasaannya loteng memang tangga-tangganya curam. Tak boleh nak buat apa sebab kalau buat lebar makan space. Oh ya, bagaimana pula dengan tinggi platform di atas ini? Nah, korang tengoklah, ngam-ngam je dengan kepala aku. Tinggi aku 5 kaki 7 inci. Ini bermakna orang yang lebih ketinggiannya daripada aku nak naik ni kenalah tunduk sedikit, membongkok. Dan ke atas ni akan ada point aircon, pemasangan penghawa dingin. Yang paling bestnya nak buat kerja-kerja maintenance, baik pulih tangki. Nah, korang buka je grill dengan tingkap ni, dah boleh akses ke tangki. Your one stop solution for all your needs. Moga bermanfaat.